Okey guys, nak cari kereta yang jimat minyak dan juga tahan pakai. So yang ini adalah Prodome Myvi tahun 2021 1.5 Spark V. So untuk harga kereta 45,800 sahaja, yang harga ni belum masuk road tax dengan insurans kawan-kawan. So untuk bulanan dia hanya dalam RM540 lah. Yang ini korang kena standby down payment dalam 10%. Kereta ni boleh loan dalam 9 tahun dengan bank lah. Okey, so kereta ni dia datang sekali dengan full service record dan warranty dengan Prodome Malaysia sampai tahun 2026. Condition masih sangat cantik lagi kereta ni. Okey, untuk cat kereta dia telah siap dengan satu layer cat yang baru lah. So korang boleh tengok cat dia kilat-kilat punya. So untuk Myvi Gen 3 ni, yang ini adalah gearbox 80, so dia akan lagi tahan. Okey, CVT buang kata tak tahan, cuma CVT ni dia buat untuk jimat minyak lah. Tapi untuk CVT ni boleh pakai santai sahaja. Yang selalu korang punya kaki sangat berat tu, boleh cuba ambil yang ni lah, 80 punya. Okey, so untuk rim kereta masih kekal dengan rim original lagi. Bunga tayar ada lagi 80%, masih sangat tebal. Okey, so tepi sini ada lagi keyless entry sebab yang ni dia adalah spec heavy. Alright, dalaman kereta banyak cantik lagi. Saya zoom out sikit. So korang boleh tengok steering dia ni multi function steering lah. Okey, dan leather masih cantik lagi. Dashboard semua kilat-kilat punya. Untuk kerusi kereta adalah full original leather seat, dan tengok sebelah driver seat punya kerusi masih sangat cantik lagi walaupun selalu duduk orang. Dan original touchscreen display pun masih ada lagi lah. So untuk passenger seat kereta memang boleh muat 3 orang dewasa. Ruang dia memang sangat luas. Nak bawa family pergi jalan-jalan sangat sesuai. Okey. So untuk design belakang dia nampak cantik juga. Walaupun dia model lama punya Myvi Gen 3, tapi masih nampak futuristik lah design. Okey, untuk boot dia ni boleh letak 4 hingga 5 luggage, sangat-sangat luas. So kawan-kawan, kalau korang nak beli kereta yang senang jaga dan jimat minyak, saya akan suggest korang ambil kereta ni lah. So kawan-kawan, kalau korang minat kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Kita jumpa next review.